hari ini Lina di acara My BMW World yang menampilkan barisan model baru dan kenderaan ikonik BMW. Antara model yang diperkenalkan termasuklah BMW 218i Grand Coupe Sport, BMW X3 Drive M Sport, BMW M2, BMW M3 Competition M Drive dan juga BMW M5. Sempena ulang tahun ke-50 BMW 3 Series, BMW memperkenalkan dua model baru untuk siri ini iaitu BMW 330i M Sport dan juga BMW 320i Sport. Untuk BMW 3 Series baru ini, ia menampilkan tailgate automatik yang hanya anda perlu tekan butang untuk membuka dan juga menutup tailgate ini. Selain itu, model sedan ini juga menampilkan saiz tayar yang lebih besar iaitu sebesar 19 inci untuk model ini dan juga model 330i M Sport. Okey, dan untuk BMW 3 Series ini juga ia menampilkan display skrin melengkung dan juga ciri ACC yang boleh diaktifkan secara stop and go. Di sebelah saya adalah model X3 X-Drive M Sport yang menampilkan rekaan baharu yang menampilkan bahagian grill hadapan yang dipanggil kidney grill. Ini adalah rekaan ikonik untuk BMW. Pada bahagian dalam pula, ada 4 benda baharu yang menarik pada X3 ini adalah skrin melengkung, skrin display melengkung yang mana anda boleh melakukan tetapan terus pada skrin, interaction bar yang mana anda boleh mengubah bahagian aircon kenderaan, dan ketiga adalah multifunctional control element yang mana di sini anda boleh lock and unlock kereta dan juga mengubah tetapan tempat duduk terus pada bahagian control ini. Dan yang keempat adalah tempat duduk baharu iaitu Verganza upholstery yang digunakan pada kebanyakan model BMW baharu seperti M2, 218 Grand Coupe dan juga model 3 Series baharu. Okey, dan ini adalah model baharu iaitu 218i Grand Coupe Sport yang menampilkan rekaan yang lebih sporty sesuai untuk anda yang sukakan gemarkan kereta yang lebih sleek dan juga moden. Ia menampilkan rekaan kidney grille dan juga frameless door pada bahagian tepi. Okey, di belakang saya ini adalah model-model untuk kereta BMW Siri M iaitu M2 dan juga M5. Apa yang menarik untuk M5 ini, BMW mengatakan kereta ini merupakan kereta pertama hybrid mereka bagi siri M dan ia boleh memecut daripada 0 hingga 100 dalam masa hanya 3.5 saat. Sementara untuk M2 pula, ia menampilkan mode drift yang mana mode drift ini sesuai untuk anda yang menginginkan prestasi pecutan yang lebih stabil sewaktu pemanduan. Jadi itu adalah barisan model yang diperkenalkan di My BMW World dan jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang BMW baharu ini, anda boleh kunjungi ke My BMW World yang bertempat di The Yard, Sentul Depot pada 13 hingga 15 Jun 2025.